Assalamualaikum and welcome back to Syuk Dewa Channel. Pada video kali ni kita ada satu microwave ni, tengok macam mana. Tu dia. Dia punya bunyi terkejut aku. Okay, jom kita settlekan. Let's go. So kita suspect dia punya mica plate ni problem. Tengok dah hitam dah tu. Ni makna kena tukar lah ni. Okay, mica plate ni boleh tanggal macam tu je. Kita cari spare part dulu. Okay, dah jumpa dah. Beli. Kita beli dekat kedai spare part bahagian home appliance. Kalau yang online pun ada, nanti aku letak link dekat description. Yang ni kita kena potong secara manual. Okay, pakai pisau tajam ataupun gunting. Ikut je dia punya bentuk yang asal tu, tekap je. Dan make sure jangan potong tak ikut spek dia, nanti tak jadi pula. Okey, dah siap. Kalau nak pasang dia, buat macam tu. Bengkok sikit je, jangan bengkok sangat, nanti dia patah. Okey, dia senang patah. Okey, sebelum kita masukkan mica plate tu, kita bersihkan dulu. Microwave ni kita kena selalu bersihkan, at least sebulan sekali lah. Kalau kerap tu seminggu sekali kan, kerap pakai tu. Sebab bila dia panaskan makanan, dia akan melepaskan vapor, wap-wap air. So kita adjust. Kalau dia punya insert tu tak masuk betul, kita kena bucu tu buat shape yang macam V sikit, so dia akan mudah masuk lah. Okay, bengkok sikit je, dia akan senang masuk. Kalau lebih sangat dia patah pula nanti. Patah kena beli baru. Jeng. Okay, bengkok sikit je. Alright, comel dah masuk. Kita test. On plug. Set 1 minit. Kita start. Okay, alhamdulillah nampak dia punya piring dalam tu. Piring tu dia bergerak, nampak. Okay, alhamdulillah settle lah. Lepas ni kita nak cuci dan kita nak delivery kepada kita punya kawan lah. Ni member punya. Nak delivery, kita pastikan piring ni, kaca ni, kita lapik ataupun duduk dalam kain, sebab dia murah pecah. Ada kes, bawa tak ingat dalam tu ada kaca, tunggang langgar habis pecah. Ni kita dah servis dah dan settle, kita nak hantar. Okay, kalau video ni bermanfaat, bantu kami dengan like dan subscribe. Assalamualaikum, bye.